Nabi solat, habis bagi salam, selalunya Nabi wirid istighfar apa semua tu. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Semua solat Nabi akan buat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kita banyak buang benda tu, saya pun tak tahu sunnah mana, saya tak tahu. Nabi tak pernah tinggal sampai akhir hayat. Kemudian tiba-tiba sehari itu Nabi solat asar, bagi salam, Nabi bangun, Nabi keluar daripada rumah. Kata sahabat, sehingga Nabi melangkah paha-paha kami, melangkah lutut-lutut kami. Nabi keluar, semua sahabat tengok. Kemana? Bila Nabi masuk balik, sahabat kumun Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa terus keluar?" Nabi pun beritahu, "Sesungguhnya selepas solat tadi, aku teringat bahawa di rumah salah seorang isteri aku berbaki sebentuk cincin emas ataupun sebentuk emas. Cincin ke kalung ke salah satu lah." Nabi kata, seusai memberi salam, aku teringat di rumah salah seorang isteriku berbaki sebentuk emas. Maka aku keluar cari di mana emas itu berada. Tadi aku telah mendapatkan emas itu, dan tadi juga aku telah sedekahkan emas itu, tak ada apa. Kerana aku takut kalau seandainya hari ini Allah ambil nyawa aku, di dalam rumah aku ada dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Emas sebentuk, Nabi risau ada dunia dalam rumah kita. Dalam rumah kita ada apa, tuan? Dalam rumah kita ada apa? Lebih daripada dunia dalam rumah kita.